Dalam dunia emas, ada dua golongan utama, penyimpan emas dan juga pelabur emas. Kedengaran sama, tetapi hala tuju mereka sangat-sangat berbeza. Penyimpan emas ataupun gold saver fokus pada pertambahan gram demi gram tanpa peduli harga emas semasa. Setiap bulan, mereka tambah simpanan. Bila harga rendah, mereka beli lebih banyak. Bila harga tinggi, mereka tetap beli sebab maklumat mereka sangat-sangat jelas. Tambah kepingan emas, bukan kejar masa terbaik. Sebaliknya, pelabur emas ataupun gold investor sibuk menunggu harga terbaik. Mereka pantau carta setiap hari, tunggu harga emas turun tetapi akhirnya tidak beli-beli. Bila harga emas naik semula, mereka mula menyesal kerana harga terbaik yang ditunggu tu sudah jadi sejarah. Akhirnya, emas tiada, duit pun tiada. Secara tip memang betul prinsip buy low, sell high. Tetapi dalam realiti, prinsip itu sangat sukar dipraktikkan. Sebabnya mudah. Tiada siapa tahu bila harga emas paling rendah dan bila harga emas paling tinggi. Bila harga emas jatuh, orang takut nak beli. Bila harga emas mula naik, barulah ramai berebut nak beli. Inilah perangkap emosi dalam pelaburan. Yang untung besar bukan yang pandai teka harga, tetapi yang konsisten tambah simpanan tanpa mengira naik turun pasaran. Sejarah 20 tahun membuktikan harga emas ni meningkat secara purata sekitar 10% setahun. Jadi penyimpan emas tidak perlu risau bila harga emas turun, kerana dalam jangka masa yang panjang, arah harga emas tetap meningkat. Jadi mereka yang faham fakta ni tidak bazirkan emosi memantau harga emas setiap hari. Mereka hanya menabung sikit demi sedikit sampai tabungan emas mereka cukup besar untuk buka pintu kekayaan lain. Jadi bagi yang ingin mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh rujuk pin video dekat profil Fad atau terus saja klik link di bio. Nanti Fad akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.